apa? Nak tunjuk rumah mak kat sini. Siapa kereta? Rumah 1, 2, berapa pokok bunga yang ni bersih kat tong sampah tu. Tunjuk lah. Tunjuk Ena. Ni rumah dia? Ni rumah mak. Rumah mak? Mak bang. Cakap dengan Ati ni rumah mak. Mak bang. Mak bang Syarul. Tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada. Tak boleh turun. Tak tunjuk je. Ini. Tak, ni rumah mak. Ni yang ni rumah mak. Mak dia. Tak. Yang ni tak bagi je. Tak. Cik Nuria minta maaf lah. Inilah. Lepas ni. Cik Nuria. Mak Syarul. Yang ni balik sekejap je. Itulah awak punya tugas dah tua tu. Ni rumah bawah je lah Rumah bawah je. Rumah taman lah, rumah taman dipanggil. Sendiri ni semua rumah taman. Ni satu. Kenapa abang membesar kat sini? Taklah. Mak dengan bapak dulu beli rumah ni. Pasal kita adik-beradik mak semua dekat-dekat sini kan. Ya, pergi rumah yang lain. Ada pokok lidah buat pokok mak betul. Macam tadi lah yang jaga. Dia kata rumah ni tak ada orang. Dia letak pokok-pokok. Jadi orang kata macam ada orang nak. Okey, kira. No, dengar cik lidah apa? Lidah pokok kata dia. Lidah pokok tu namanya. Warna hijau tu. Okey, ni terus belok. Terus sampai habis belok kanan. Kereta melintang tu belok kanan. Lepas tu ikut map lah. Ini kita dah tak tahu dah rumah sebenarnya mana satu. Dah ada kasih alamat tak? Macam cik pergi kat Batam. Dah share dengan mak Ain. Kawan tu macam gini lah tapi 2 tingkat. Batam banyak juga 2 tingkat rumah. Boleh bawa mana? Tu di belakang. Nampak? Kan mak Ain ini kalau sikit tau dia punya ham. Tinggi sikit dia. Pedas. Macam tak ada orang ya? Bekerja, hari bekerja. Jadi semuanya bekerja kot. Terus kat sini. Terus belok kiri. Tak ikut map kan, saya dah boleh ikut map dekat sini. Rumah dia, rumah baru pindah kan, tak tahu tapi rumah baru tu rumah baru. Tak ada aircon lah. Depan lagi lah. Ini kalau bergaji ni buahnya. Boleh minta ni, ya Allah. Dia mangga apple, nanti dia potong rom. Dia baru bikin ni. Ada baru. Dah kat mana dia tunjuk belum Terus je. Terus je. Kamu tak kena marah kau. Sebab makcik yang ni dia baru pindah. Yang ni tak tahu rumah dia mana satu. Asal lu nyanyi lagi. Dia nanti kalau dia stay aku bela apa? Betul lah. Kalau aku pilih saja apa kata rumah Ain kat sini kan? Rumah Ain kat sini. Rumah mama dia kat depan ni katnya. Ni rumah Ain. Mana? Tutup ni. Mana dia ni? Kita. Dia dah stop Belum, depan. Kayaknya kena kereta tu lah. Mana dah? Hadap ni. Pokok. Oi, takut. Banyak kawan tu. Belum Belum main. Belum. Dah nak. Dah sampai tu destination.
Ni. Ni. Betul lah. Map kita. Betul. Di rumah siapa? Ini rumah makcik. Kita ni lah buang air apa semua. Nanti baru